Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada puan Azhana dan rakan-rakan sekelas yang menuntut. Jadi hari ini saya Nurul Mak Syafiq bin Sa'ad akan membentangkan tentang pentadbiran penulisan tugasan persembahan PBUK 1124, iaitu tugasan pesyarat Puan Nurul Azhana binti Muhammad. Jadi seterusnya mari kita bergerak kepada perbincangan yang pertama, iaitu laporan penilaian lawatan dan pelaksanaan aktiviti bersama murid PBUK. Jadi lawatan dan pelaksanaan aktiviti ini telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Negeri 2 Kota Baru Kelantan, dan program ini dianjurkan oleh pelajar Jabatan Pendidikan FPGN Kampus Kota Baru unit PK1. Dan unit sasaran program ini ialah tertumpu pada NDPK di PPKI SK Negeri 2, dan program ini telah dijalankan pada 27 Februari 2025 yang lalu. Seterusnya, mari kita bergerak kepada objektif program ini. Jadi, objektif pertama ialah untuk menjalankan aktiviti rangsangan fizikal dan sosial yang sesuai dengan keperluan murid PPKI serta menilai keberkesanan pendekatan pengajaran tidak formal dalam suasana yang menyeronokkan dan inklusif. Dan program ini juga bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar IPG bidang pendidikan khas tentang kepelbagaian keperluan murid berkeperluan khas serta cara terbaik untuk mengendalikan mereka dan mengendalikan aktiviti berdasarkan tahap fungsi murid yang berbeza-beza. Jadi kita bergerak kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa hari program. Jadi terdapat beberapa aktiviti yang dijalankan. Aktiviti pertama adalah senam roti pagi yang dijalankan kepada semua murid, semua tahap fungsi murid, dan aktiviti sukaneka yang terbahagi kepada 3 aktiviti berlainan yang memfokuskan kepada tahap keupayaan murid yang berbeza-beza. Jadi aktiviti sukaneka yang dijalankan termasuklah bawa bola berganti-ganti, bawa bunyi kancang atas kepala berganti-ganti, dan bawa bola menggunakan gendong secara berganti-ganti. Seterusnya, mari kita lihat aktiviti pertama, iaitu senam roti pagi. Jadi aktiviti ini dijalankan untuk semua tahap fungsi murid NDPK di PPKI tersebut. Jadi cara-cara pelaksanaan program ini dijalankan. Aktiviti dimulakan dengan musik tantang yang rancak dan mudah untuk diikuti, dan pergerakan asas seperti lompat bintang, tangan, gerakan tangan dan putaran badan dilakukan secara berulang dan perlahan agar mudah untuk diikuti dan ditiru oleh murid-murid. Dan pelajar IPG juga berperanan penting sebagai facilitator di hadapan untuk dengan menunjukkan contoh gerakan dan membimbing murid secara satu-satu bagi yang memerlukan bantuan yang lebih. Dan objektif aktiviti seterusnya ini pula ialah untuk yang pertama, untuk merangsang kemahiran pertukasan seperti gerakan tangan, kaki dan badan. Dan objektif yang kedua pula ialah untuk meningkatkan kecerdasan fizikal dan kesedaran tubuh ataupun body awareness. Dan objektif yang ketiga pula adalah untuk mewujudkan suasana positif, menyeronokkan dan bersedia untuk meneruskan pada aktiviti seterusnya. Jadi seterusnya kita bergerak kepada berikut merupakan beberapa pemerhatian dan penilaian yang dapat didapati daripada aktiviti tersebut. Salah satunya ialah murid secara keseluruhannya menunjukkan keseronokan dan mereka terlibat secara aktif dan sangat keterlibatan mereka sangat tinggi apabila muzik dimainkan. Seperti yang kita lihat tadi, muzik yang dimainkan, muzik yang menyeronokkan dan muzik kanak-kanak. Dan pemerhatian kedua pula adalah gerakan yang berulang-ulang dapat membantu murid untuk memahami pola pergerakan, khususnya untuk murid yang profesion dan yang di mana mereka membutuhkan lebih masa untuk meniru. Dan gerakan berulang-ulang ini sangat membantu mereka. Maksudnya untuk fasa yang pertama, mereka mungkin masih terkinja-kinja untuk mengikuti facilitator. Dan untuk ulangan kedua, mereka sudah mula untuk berupaya untuk mengikuti tanpa bantuan. Dan pemerhatian yang ketiga pula adalah murid head function mula menunjukkan kepimpinan dengan membantu rakan mereka yang mungkin menghadapi kesukaran untuk meniru. Facilitator melakukan pergerakan yang tertentu
seterusnya kita bergerak kepada penilaian. Jadi aktiviti ini berjaya untuk memanaskan badan dan meningkatkan kesiapsiagaan mereka murid secara fizikal dan emosi, di mana mereka merasa seronok dan mereka mula merasa aktif. Dan penilaian yang seterusnya ialah xenophobia ini juga berjaya untuk menjalinkan hubungan awal antara murid dan pelajar IPG melalui interaksi yang tidak formal tetapi mesra. Dan penilaian ketiga pula ialah pelajar IPG mula menunjukkan kemahiran komunikasi berkabel yang baik serta kesabaran dalam membimbing murid secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kita bergerak dan mereka mengikuti facilitator IPG di hadapan untuk melakukan aktiviti ini, dan aktiviti ini dilakukan secara santai dan sangat mesra. Dan ini antara beberapa aktiviti yang dijalankan secara rutin. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada aktiviti sukaneka yang pertama, iaitu aktiviti bawa bola berganti-ganti. Dan aktiviti ini dikhususkan untuk murid no function di PPKI SPM 2. Jadi, cara pelaksanaan aktiviti ini ialah murid akan membawa bola dari satu titik ke titik lain sebelum menyerahkan bola tersebut kepada rakan mereka yang seterusnya. Dan dua pergerakan adalah lurus dan bebas halangan untuk memastikan keselamatan mereka. Dan pelajar IPG akan membantu secara dekat dan memberi pujian serta galakan sekiranya mereka telah berjaya. Maksudnya, muridnya akan membawa bola dari satu checkpoint ke checkpoint dan dia akan patah balik dan memberikan bola tersebut kepada rakannya yang seterusnya, dan rakan seterusnya akan mengambilnya yang sama. Jadi, objektif aktiviti ini ialah ianya dapat mengasah kemahiran untuk bahasa seperti mengangkat, membawa dan berjalan. Itu ianya juga dapat melatih tumpuan dan keupayaan murid untuk mengikuti arahan yang ringkas. Dan objektif yang ketiga ialah memberi pengalaman bekerjasama secara bergilir dalam satu pasukan. Jadi seperti lihat objektif ini, objektif ini lebih mudah kerana ia memfokuskan kepada murid berfunction. Dan seterusnya mari kita melihat pemerhatian dan penilaian aktiviti ini. Jadi pemerhatian yang pertama ialah sebilangan murid pada awalnya menunjukkan rasa takut ataupun kurang faham tentang arahan aktiviti yang dilakukan. Namun setelah diberi tunjuk ajar dan galakan berulang, mereka mula mencuba sendiri. Untuk tunjuk ajar ni, pelajar IPG akan melakukan demonstrasi dahulu kepada murid-murid ini, dan mereka akan lihat dan ikut untuk pada waktu mereka. Dan yang kedua pula, ada murid yang memerlukan bantuan seperti bimbingan tangan dan untuk membawa bola dan menunjukkan keperluan mereka kepada pendekatan bantuan support ataupun secara satu kepada satu. Dan penilaian yang seterusnya ialah aktiviti ini sangat sesuai dengan tahap murid untuk tahap fungsi rendah, di mana ianya hanya melibatkan gerakan asas dan giliran yang jelas. Dan penilaian yang kedua pula ialah penerapan strategi task analisis oleh pelajar IPG, di mana tugas-tugas ataupun arahan aktiviti diberikan secara ringkas, mudah dan sangat berkesan. Baiklah, penilaian yang ketiga pula ialah murid menunjukkan peningkatan dari segi fokus walaupun dalam tempoh yang amat singkat, dan ini menunjukkan potensi mereka untuk berkembang melalui aktiviti yang berstruktur dan mudah. Baiklah, kalau kita lihat gambar-gambarnya.
mereka telah faham arahan daripada buta di mana mereka akan membawa bola setelah game basic dimulakan. Tetapi ada juga murid yang masih lagi tidak faham arahan dan sebaliknya daripada membawa bola secara bergilir-gilir, murid itu menontonkan bola. Jadi setelah diberikan bimbingan oleh pelajar APG, murid itu berjaya untuk melaksanakan aktiviti ini dengan baik. Jadi mari kita bergerak kepada aktiviti sukareka yang kedua, iaitu membawa pundi kacang atas kepala secara berganti-ganti, di mana aktiviti ini dikhususkan untuk murid mid function. Baiklah, jadi cara pelaksanaan aktiviti ini sama seperti membawa bola tadi, tetapi sebaliknya mereka akan menggunakan pundi kacang yang diletakkan di atas kepala. Mereka perlu menyeimbangkan pundi kacang itu tanpa jatuh dan tidak memegang pundi kacang itu. Seterusnya mereka akan menyerahkan pundi kacang itu kepada rakan-rakan mereka yang seterusnya. Baiklah, seterusnya mari kita lihat objektif aktiviti ini. Objektif aktiviti ini ialah untuk meningkatkan kemandirian imbangan badan dan kawalan postur mereka, di mana mereka perlu mengawal keseimbangan badan tanpa menjatuhkan pundi kacang tersebut. Dan yang kedua pula ialah untuk merangsang fokus dan keupayaan mereka untuk menahan diri daripada memegang pundi kacang itu. Jadi semasa mereka membawa pundi kacang tersebut, mereka perlu fokus dan mengelakkan diri daripada untuk memegang pundi kacang itu daripada terjatuh. Dan objektif yang ketiga pula ialah untuk meningkatkan keyakinan diri mereka dalam menyelesaikan cabaran fizikal yang ringan. Baiklah, terusnya mari kita lihat pemerhatian dan penilaian aktiviti tersebut. Jadi pemerhatian yang pertama adalah murid menunjukkan ekspresi yang serius dan fokus semasa aktiviti dan menunjukkan tahap kesungguhan mereka yang amat tinggi untuk menegakkan cabaran tersebut. Dan pemerhatian yang kedua pula ialah terdapat juga murid yang menjatuhkan pundi kacang tersebut namun cuba semula tanpa galakan, menandakan mereka mempunyai peningkatan daya usaha sendiri, self motivation, di mana pundi kacang itu dia tu mereka terus mengambil tanpa perlu disuruh oleh pelajar APG. Dan penilaian yang pertama ialah aktiviti ini berjaya untuk menguji dan membina keseimbangan serta kawalan badan dan sesuai untuk murid mid function. Dan penilaian yang kedua pula ialah keberkesanan aktiviti dibantu oleh pendekatan pemantauan rapat oleh fasilitator dan penetapan laluan untuk mereka lalu itu amat jelas, di mana mereka hanya perlu lalu straight dan bertawajib untuk memberikan pundi kacang itu kepada rakan mereka yang seterusnya. Dan penilaian yang terakhir ialah dari aspek sosial pula, mereka juga dapat membina keyakinan diri dan membina kemahiran untuk menunggu giliran dan menunjukkan pemahaman mereka kepada konsep bergiliran dan menunggu. Baiklah, mari kita lihat contoh aktiviti. Baiklah, jadi berdasarkan video ini kita dapat lihat ada murid yang boleh membawa pundi kacang dengan menstabilkan diri dengan baik, dengan menyeimbangkan diri dengan baik. Dan kita boleh juga lihat keadaan di mana pundi kacang itu jatuh dan murid itu terus untuk mengambil pundi kacang itu dan seterusnya meningkatkan cabaran tersebut. Dan kita boleh lihat juga mereka mempunyai tahap self-awareness yang tinggi dan mereka juga sangat berjauh dengan aktiviti ini. Baiklah, seterusnya mari kita bergerak kepada aktiviti sukareka yang terakhir, iaitu membawa bola menggunakan belung secara berganti-ganti. Dan aktiviti ini juga dikhususkan untuk murid high function. Baiklah, jadi cara pelaksanaannya ialah murid perlu menggolekkan bola dengan menggunakan belung rotan dari titik permulaan ke hujung laluan, kemudian patah balik dan menyerahkan belung dan bola kepada rakan mereka yang seterusnya.
Jadi aktiviti ini memerlukan kawalan dan kecekapan pergerakan tangan yang tinggi sambil menggerakkan bola di dalam peluk. Jadi objektif aktiviti ini ialah untuk mengasah koordinasi tangan dan mata mereka, iaitu ataupun hand-eye coordination. Objektif yang kedua pula ialah untuk melatih kecekapan dalam merancang pergerakan, dan objektif yang ketiga ialah untuk mendorong murid untuk bekerjasama dan menyelesaikan cabaran dengan strategi yang baik. Seterusnya mari kita lihat pemerhatian dan penilaian aktiviti tersebut. Jadi pemerhatian pertama ialah murid ini akan menunjukkan keupayaan menyusun strategi, contohnya dengan membalikkan bola secara lebih perlahan untuk memastikan bola itu tidak terkeluar dari benung tersebut. Dan yang kedua pula ialah murid rakan-rakan sepasukan mereka akan memberikan sumbangan verbal. Contohnya mereka akan menjadi boleh melaju sikit ataupun cepat-cepat, dan untuk menandakan kemahiran sosial mereka yang baik. Jadi penilaian yang boleh didapati daripada aktiviti ini ialah aktiviti ini paling mencabar dari segi motor halus dan motor kasar kerana ia melibatkan koordinasi visual motor, di mana mereka perlukan koordinasi mata dan tangan yang baik, dan namun ia ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh murid-murid high function. Baiklah, penilaian yang seterusnya ialah pelajar IPG berjaya untuk menyediakan ruang eksplorasi kepada murid tanpa terlalu menawan untuk membolehkan mereka belajar melalui pengalaman sendiri. Jadi pelajar IPG untuk aktiviti ini, pelajar IPG kurang untuk terus serta dalam membimbing dan membantu, di mana kebanyakan murid ini dah banyak yang pandai untuk melakukan aktivitinya sendiri. Dan penilaian yang ketiga ialah aktiviti ini memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan sifat kepemimpinan mereka dan menyelesaikan masalah secara praktikal. Jadi mari kita lihat contoh aktiviti. Baiklah, jadi daripada video ini kita dapat lihat setengah murid ada yang membawa secara lebih laju tetapi bola yang terkeluar, dan ada yang murid yang menggunakan strategi membawa bola dengan perlahan untuk mengelakkannya daripada terkeluar dari gedung. Dan kita boleh lihat keterlibatan pelajar APG dalam membimbing mereka amat rendah kerana kebanyakan murid ini sudah pandai untuk melakukan aktiviti dengan spesifik. Baik, seterusnya kita bergerak kepada rumusan aktiviti. Baiklah, jadi secara keseluruhannya aktiviti yang dilaksanakan seperti senarobi dan aktiviti sukaneka yang dibahagikan menjadi tahap kefungsian murid daripada low function dan high function, ianya dapat membuktikan bahawa pendekatan yang disesuaikan dengan keupayaan murid dapat memberikan impak yang positif terhadap perkembangan mereka serta memberi ruang kepada mereka untuk mengasah kemahiran sosial, kognitif, fizikal melalui aktiviti-aktiviti yang melibatkan kerjasama dan keyakinan diri. Dan seterusnya kita dapat jelas sekali bahawa pendekatan yang bersuariah dan disesuaikan dengan keperluan individu serta pelibatan yang aktif oleh semua pihak mampu untuk memberikan manfaat dan impak positif dalam membantu PKM ini untuk berkembang dalam pelbagai aspek kehidupan mereka, sekaligus memberi gambaran jelas tentang potensi mereka dalam aktiviti-aktiviti seperti bidang lain, terutamanya kawanan dan pelbagai lagi yang dapat meningkatkan kualiti hidup mereka. Baiklah, tahap perbincangan pertama kita. Seterusnya kita akan bergerak kepada perbincangan yang kedua, iaitu dari aspek keusahawanan. Jadi lawatan pemerhatian dan pelaksanaan aktiviti ini juga dapat membuka ruang kepada untuk menilai potensi MBPK dalam bidang keusahawanan, di mana aktiviti sukaneka yang dianjurkan pada hari lawatan bukan sekadar berfokus kepada fizikal mereka dan sosial murid, tapi turut dapat disediakan dengan elemen keusahawanan oleh murid PPKI dengan bimbingan guru-guru pendidikan khas, dan usaha ini dapat menjadi titik mula kepada
pendedahan kepada MPK terhadap dunia perniagaan secara kecil-kecilan. Selaras dengan matlamat untuk memperkasakan golongan ini agar mereka dapat menjana pendapatan sendiri tanpa mengharapkan bantuan keluarga ataupun kerajaan dan terus berdikari. Dan usaha ini selaras dengan hasrat negara untuk membangunkan komuniti inklusif dan menjadikan mereka sebagai sebahagian daripada penyumbang ekonomi yang berdaya saing melalui platform keusahawanan. Jadi, mari kita lihat. Jadi, fokus yang pertama ialah jenis atau bidang keusahawanan yang sesuai untuk OKU. Dan sebagai salah satu bentuk pendedahan awal kepada keusahawanan, pelaksanaan Hari Sukaneka ini boleh dijadikan platform untuk kita melibatkan MPK kita secara keusahawanan seperti aktiviti jual beli dan yang mudah dan merupakan. Dan antara cadangan bidang keusahawanan yang boleh dilaksanakan oleh MPK pada hari program seperti ini termasuklah mereka boleh melakukan gerai jualan makanan ringan, jualan hasil kraftan murid dan melakukan perniagaan berkhidmatan. Jadi, mari kita lihat contoh bidang keusahawanan yang pertama, iaitu gerai jualan makanan ringan, di mana MPK ini boleh melibatkan diri dengan menyediakan atau membantu menjual makanan mudah seperti krepek, biskut, kuih, air kotak ataupun aiskrim pada hari tersebut. Dan guru atau pembantu boleh membantu mereka dari segi penyediaan dan manakala murid MPK ditugaskan untuk menyerahkan makanan dan kepada pelanggan ataupun untuk bayaran, mengemas meja atau sebagainya, tugasan yang mudah. Dan mari kita lihat bidang yang kedua, iaitu jualan hasil kraftan murid. Sama seperti makanan yang tadi, mereka boleh diberikan tugasan yang mudah seperti menghasilkan kolaj kertas, sendali, kicing ataupun hiasan meja yang dibuat semasa sesi PDP dan boleh dikumpulkan untuk dijual pada hari tersebut. Dan keadaan ini memberi peluang kepada murid untuk melihat bagaimana hasil mereka dihargai, seterusnya menanam minat dan keyakinan diri mereka untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Bidang yang ketiga pula ialah perniagaan berkhidmatan, di mana MPK yang mempunyai bakat ataupun minat untuk melukis boleh diberi peluang untuk menyediakan lukisan ringkas ataupun doodle untuk dijual kepada murid-murid pada di atas perdana ataupun pengunjung pada hari sukaneka tersebut. Dan murid juga boleh diberikan peranan untuk mengambil gambar sebagai juru foto sukaneka, dan gambar-gambar itu boleh dijual kepada pengunjung dan peserta sebagai satu bentuk kenangan yang boleh dicetak dan dijual. Dan ianya menjadikan satu bentuk keusahawanan perkhidmatan yang mudah dan menarik untuk dilakukan oleh MPK tersebut. Baiklah, fokus dari aspek keusahawanan yang kedua ialah untuk meningkatkan taraf hidup OKU. Jadi, melalui aktiviti keusahawanan yang dilaksanakan pada hari sukaneka tersebut, terdapat beberapa manfaat yang boleh membantu meningkatkan taraf hidup OKU, termasuklah meningkatkan kemampuan berdikari, di mana dengan melibatkan MPK dalam sesi jualan makanan ringan, produk kraftangan ataupun perkhidmatan, mereka akan diberikan peluang untuk menguruskan jualan dan berinteraksi dengan pelanggan, seterusnya meningkatkan kemahiran sosial mereka secara tidak langsung. Dan aktiviti seperti ini membantu mengurangkan kebergantungan mereka kepada bantuan kerajaan ataupun keluarga, seterusnya memberikan mereka lebih peluang untuk berdikari dan menjalankan kehidupan secara lebih bebas, bermakna dan berkualiti. Baiklah, antara manfaat yang seterusnya adalah untuk meningkatkan keyakinan diri mereka, di mana setiap transaksi jualan yang berjaya dilaksanakan akan memberi MPK perasaan bangga dan pencapaian serta kepuasan, dan dapat secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri mereka. Contohnya, apabila murid terlibat dalam bentuk hasil seni mereka ataupun menyediakan perkhidmatan, mereka akan lebih percaya
terhadap diri mereka dengan kemampuan kreativiti. Dan aktiviti seperti ini juga memberi mereka peluang untuk menunjukkan kebolehan dalam suasana yang mesra dan menyokong. Baiklah, jadi manfaat yang ketiga dari aspek meningkatkan taraf hidup mereka ialah membentukkan perasaan jati diri, di mana melalui penlibatan dalam perniagaan, individu tidak hanya belajar kemahiran praktikal tetapi juga membina ketahanan mental untuk mengharungi cabaran hidup. Dan ini memupuk jati diri dan semangat mereka untuk terus bekerja keras walaupun mempunyai ketidakupayaan dan keterbatasan yang tertentu. Dan pelibatan dalam aktiviti keusahawanan ini juga mengajar mereka mengenai urusan kewangan, asas dan nilai kerja keras yang boleh memberikan kesan positif dalam aspek kehidupan mereka pada masa lepas. Ya, seterusnya kita bergerak kepada kepentingan yang seterusnya, iaitu mengurangkan beban hidup keluarga, di mana aktiviti keusahawanan ini dapat memberi peluang kepada individu ataupun OKU untuk mengambil langkah politik dalam mengurangkan beban hidup keluarga mereka. Jadi antara cara-cara yang dapat dicapai melalui pelibatan ini ialah dengan mengurangkan kebergantungan kepada ibu bapa. Jadi apabila mereka terlibat dalam aktiviti sukarela, mereka akan diberi peluang untuk menghasilkan sumber pendapatan sendiri, dan ini dapat mengurangkan kebergantungan mereka kepada ibu bapa ataupun penjaga untuk memenuhi keperluan harian asas mereka. Dan dalam jangka masa yang panjang pula, kemampuan mereka untuk menjana pendapatan sendiri akan membolehkan mereka menjadi lebih berdikari. Dan seterusnya ialah mengurangkan tekanan kewangan keluarga. Contohnya, apabila individu ini berjaya mendapat hasil pendapatan mereka sendiri, secara tidak langsung mereka dapat mengurangkan beban kewangan yang biasanya ditanggung oleh keluarga. Sebagai contoh, hasil jualan produk ataupun perkhidmatan yang dijalankan boleh menjadi sumber tambahan untuk keluarga, dan keluarga akan merasa lebih lega apabila melihat anak mereka mampu untuk menyumbang kepada ekonomi keluarga dan membantu dalam menghadapi keperluan kewangan. Dan seterusnya ialah memberi motivasi kepada ahli keluarga, di mana kejayaan yang dimiliki dalam aktiviti keusahawanan ini dapat memberi motivasi kepada ahli keluarga mereka, di mana mereka akan melihat anak-anak mereka ataupun ahli keluarga mereka ini mampu untuk menguruskan perniagaan yang kecil dan berjaya menjana pendapatan, dan secara tidak langsung akan memberi semangat dan keyakinan kepada ahli keluarga untuk menyokong mereka secara lebih tinggi dalam usaha ini, dan akan membutuhkan hubungan keluarga dan membutuhkan persekitaran yang lebih menyokong dan kondusif. Jadi kepentingan yang seterusnya ialah untuk menjaga pendapatan dan taraf ekonomi OKU, di mana aktiviti keusahawanan yang dilaksanakan semasa sukarela ini apakah saja akan memberi peluang untuk individu menjana pendapatan sendiri dari segera, tetapi memberi asas kepada mereka untuk menjaga kestabilan kewangan dan meningkatkan taraf ekonomi mereka dalam jangka masa yang panjang. Jadi berikut merupakan beberapa cara-cara yang dapat dicapai. Yang pertama ialah meningkatkan kestabilan kewangan OKU, di mana mereka dapat memperoleh pendapatan untuk membantu menambah kestabilan kewangan mereka, dan pendapatan ini bukan sahaja berguna untuk memenuhi keperluan harian, tapi juga sebagai simpanan kecemasan dan pendidikan pada masa depan sekiranya mereka ingin melanjutkan pelajaran, contohnya dalam bidang kemahiran di kolej profesional. Dan keusahawanan ini juga dapat berkembang dan menjadi sumber pendapatan yang berterusan sekiranya mereka konsisten dalam bidang ini. Dan seterusnya, ianya juga dapat membantu OKU untuk memiliki aset dan simpanan sendiri, di mana aktiviti keusahawanan akan memberi peluang kepada OKU untuk merancang dan menabung untuk masa depan mereka. Dan melalui pendapatan yang dijana, mereka seperti jualan produk atau perkhidmatan, mereka boleh guna untuk menabung dan mungkin memiliki aset sendiri, contohnya untuk peralatan atau bahan untuk perniagaan mereka, ataupun mendapat modal sendiri untuk melaksanakan
perniagaan mereka tanpa mengharapkan bantuan daripada ahli keluarga ataupun insentif daripada kerajaan. Dan seterusnya ialah dengan memberi sumbangan kepada ekonomi negara, di mana mereka secara tidak langsung turut memberi sumbangan kepada ekonomi negara. Contohnya, setiap produk yang dijual dan setiap perkhidmatan yang diberikan akan memberikan impak kepada ekonomi dalam bentuk pemerolehan pendapatan. Dengan lebih banyak OPU yang terlibat dalam aktiviti usahawanan, ianya dapat meningkatkan produktiviti dalam masyarakat, sekaligus menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara secara keseluruhan dan holistik. Baiklah, seterusnya kita akan bercakap tentang fokus kepada cabaran semasa terhadap OPU tersebut dalam aspek keusahawanan. Jadi, walaupun potensi keusahawanan dalam kalangan OPU ini amat tinggi, tetapi mereka masih lagi menghadapi beberapa cabaran utama yang perlu diatasi supaya mereka dapat mencapai kejayaan secara berterusan. Dan berdasarkan pemerhatian penilaian yang dilakukan semasa lawatan, ini merupakan antara cabaran-cabaran utama yang dapat dikenal pasti. Baiklah, cabaran yang pertama ialah kekurangan akses kepada latihan khusus. Jadi, salah satu cabaran utama ini ialah mereka mengalami kekurangan akses kepada latihan khusus seperti latihan kemahiran contohnya. Dan program latihan keusahawanan, jadi cabaran utama yang dihadapi mereka ialah mereka mengalami kekurangan latihan khusus yang disesuaikan dengan tahap keupayaan mereka, dan program latihan keusahawanan yang lebih fokus dan bertujuan untuk memberi kemahiran praktikal dalam bidang yang sesuai dengan tahap fungsi OPU masih lagi terhad. Dan antara cara yang dilakukan ialah dengan menyediakan lebih banyak kursus latihan seperti latihan kemahiran contohnya yang boleh diakses oleh OPU, yang sekaligus memperkenalkan mereka kepada asas perniagaan, pengurusan kewangan serta pemasaran produk atau pengikutan. Ialah, seterusnya cabaran semasa yang kedua ialah stigma sosial dan diskriminasi dalam pasaran, di mana produk yang dihasilkan oleh OPU seringkali tidak mendapat kepercayaan ataupun pendedahan yang sewajarnya dalam pasaran di arus perdana. Dan terdapat juga stigma sosial yang menganggap OPU ini masih kurang berkemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualiti, yang menyebabkan pasaran produk mereka sukar untuk memasuki pasaran. Jadi, langkah sesuai ialah dengan memberikan kesedaran sosial dan pemasaran yang lebih inklusif, dan perlu diperlihatkan bagi meningkatkan penerimaan oleh OPU di dalam pasaran masyarakat di arus perdana. Dan cabaran semasa yang ketiga ialah kekangan modal dan pemasaran. Jadi, melalui isu ini, kekangan kewangan merupakan cabaran utama dalam memulakan perniagaan, di mana mereka memerlukan modal untuk melakukan perniagaan. Dan OPU ini akan seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal untuk melakukan perniagaan mereka. Dan pemasaran perniagaan mereka juga merupakan hal yang utama, terutama yang di era digital ini, di mana kebanyakan pemasaran dilakukan secara atas talian, dan mereka mungkin OPU dan LPG ini mungkin tidak mengalami kemahiran untuk menggunakan digital ataupun teknologi. Seterusnya, produk mereka, pemasaran produk mereka menjadi terhad dan tidak dapat dipromosikan secara dalam talian. Jadi, antara cadangan langkah yang boleh dilakukan untuk membentuk isu ini ialah dengan kerajaan memberikan insentif tambahan kepada mereka OPU ini yang ingin menggunakan perniagaan mereka secara kecil-kecilan. Selain itu, kerajaan juga boleh melakukan beberapa seminar atau briefing untuk diberikan kepada mereka untuk mengajar mereka cara-cara mengendalikan teknologi dan melakukan perniagaan secara digitalisasi, untuk memberikan mereka melakukan perniagaan mereka, melaksanakan perniagaan mereka secara lebih lancar dan berkesan. Baiklah, jadi itu sahaja perbincangan kita mengenai aspek
keusahawanan dalam MBK pada hari sukan juga. Jadi di sini saya ingin memberikan kesimpulan secara keseluruhannya telah terbukti bahawa MBK juga mempunyai potensi yang amat besar untuk terlibat dalam dunia keusahawanan dan perniagaan jika mereka diberikan peluang dan bimbingan yang sesuai. Contohnya aktiviti seperti menjual makanan, hasil keratangan serta perkhidmatan guna seperti lukisan dan fotografi dapat memberikan mereka pengalaman awal dalam bidang perniagaan dan turut meningkatkan keyakinan diri mereka mengenal jati diri dan mengukur sikap mereka untuk berdikari tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Dan manfaat yang diperoleh daripada aktiviti-aktiviti seperti ini bukan sahaja kepada individu tapi turut memberi impak kepada keluarga mereka, dapat mengurangkan beban kewangan dan meningkatkan sokongan mereka secara tidak langsung. Dan dalam jangka masa yang panjang pula, usaha ini juga berpotensi untuk meningkatkan kestabilan kewangan dan taraf ekonomi mereka serta menyumbang kepada ekonomi negara. Dan walaupun begitu, masih terdapat beberapa cabaran seperti kekurangan dana khusus, stigma sosial ataupun kekangan modal dan pemasaran yang perlu diatasi untuk memastikan penyediaan pelibatan TPU dalam bidang keusahawanan ini dengan lebih tinggi. Dan oleh itu kerjasama pelbagai pihak termasuk kerajaan, institusi pendidikan, bukan kerajaan atau NGO dan komuniti amat penting untuk memastikan golongan ini dapat terus terlibat dalam aktiviti keusahawanan dan menjadi satu strategi penting dalam membina masyarakat yang lebih adil, produktif dan penyayang untuk membolehkan MBK ataupun OKU-OKU ini dapat menjalani kehidupan mereka secara lebih berdikari dan menggunakan bantuan daripada orang lain. Seterusnya, melaksanakan kehidupan yang lebih berkualiti dan bermakna. Jadi, itu sahaja perbincangan saya pada hari ini. Jadi, ini antara program-program yang dilaksanakan pada hari tersebut. Seterusnya, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Sekian.